Kita sewa rumah dengan tuan rumah. Boleh tak kita sewa ke orang pula? Contoh. Kita sewa dengan tuan rumah 500. Kita sewa ke orang Kuala Lumpur 1000. Contoh. Boleh atau tidak? Jawabnya tidak. Mengapa? Boleh. 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 Bila tak bolehnya? Jika tuan rumah kata, saya beri sewa ini kepada awak 500 dengan syarat awak tak beri sewa ke orang, baru tak boleh. Faham lagi? Jadi kalau tak kata gitu, kita sewa boleh pula beri sewa. Alhamdulillah. Bagus soalan. Ramai kau orang tak tahu. Nah, yang kedua, ni ramai balah ni. Kita pernah alami kau ni. Kita sewa rumah, lepas tu suih rosak, megang pintu rosak, ngepang jambang rosak, benda lagi, paip air dapur rosak. Faham tak lagi? Siapa kena beki? Tuan rumah ke tukang sewa? Dengar molek orang Bangor tuan muda. Apa yang kecil-kecil yang selalu dipegang oleh penyewa, penyewa kena bayar. Apa yang besar-besar yang tidak dipegang oleh orang yang menyewa, tuan rumah kena bayar. Jelas lagi? Jadi pintu hari-hari kita kerok, 4 tahun sewa cabut. Faham lagi? Tukar beli DIY 20 riyal. Tuang yang tukang sewa wajib bayar. Faham lagi? Tapi pintu tu kepuk pecah. Pintu kepuk pecah. Tuan rumah kena bayar. Siling pecah, bocor, tuan rumah kena bayar. Cat jadi buruk, jadi uduh, jadi lapuk, cat baru, tuan rumah kena bayar. Atap pecah, tuan rumah kena bayar. Kerana tuan orang sewa dok tidur atas atap, duduk bawah. Faham lagi? Dinding, dia tak nyanda dinding pagi sampai ke garik, nyanda gitu sampai utuh dinding. Tak, benda-benda besar, latar pecah, mozaik cabut, tuan rumah kena bayar. Hak benda hari-hari, benda kecil-kecilan yang dipegang oleh tukang sewa, dia yang kena bayar. Jelas lagi? Tapi banyak berlaku dalam Terengganu ni, ramai lagi tak erti bahasa, dia kata tukang sewa kena bayar. Faham? Bila orang nak nyewa tu pindah, dia pun cat baru. Dia cat baru, tuan rumah. Orang baru pindah cat baru, kena 1,800. Minta dengan tukang sewa. Tukang sewa tak tahu kan, dia bayar juga, takut pitih orang. Dalam hukum, tuan rumah kena bayar. Paip pecah, lagi panggil tukang paip, ganti-ganti paip semua, habis 2,500. Contoh, tak? Tuan rumah kata, tukang sewa kena bayar. Takut tak, bayar juga. Padahal tuan rumah yang kena bayar, kalau paip pecah. Yang kena tu bayar, tukang sewa ialah paip yang dia pegang. Dia pulah sama kat sinki, dia pulah sama dalam bilik air, cabut, dia kena bayar. Hak dalam mi, hak dalam batang, hak dalam taki, hak atas atap, hak dalam bawah latar, semua atas tuan rumah. Jelas lagi?